membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Peliharalah perkara baik. 1 Oktober 2025. 2 Timotius bab 1 ayat 1 hingga 14. Daripada Paulus. Kepada Timotius, anakku yang dikasihi, aku sungguh ingin bertemu kembali denganmu supaya hatiku dipenuhi rasa bahagia. Aku juga mengingati imanmu yang tulus ikhlas, yang mula tersemai dalam jiwa nenekmu Lois dan ibumu Ioni, dan aku yakin bertapak dalam dirimu juga. Oleh itu, aku mengingatkanmu supaya menggerakkan kurnia Allah yang berada dalam dirimu sejak aku meletakkan tangan ke atasmu. Oleh yang demikian, menanggung penderitaan kerana Injil menurut kuasa Allah. Allah menyelamatkan kita, tetapi kerana tujuan dan kasih kurnia-Nya yang telah dianugerahkannya. Sekarang segala ini telah dinyatakan dengan kedatangan penyelamat kita Kristus Yesus, yang melenyapkan kematian dan memberikan penerangan tentang hidup kekal selama-lamanya melalui Injil. Aku telah ditugaskan menjadi seorang daripada pemberita Injil, rasul, dan guru. Oleh itu, aku menanggung segala penderitaan ini. Namun demikian, aku tidak berasa malu, kerana aku tahu akan Tuhan yang kupercayai dan aku yakin Dia dapat memelihara apa yang kuserahkan kepadanya hingga pada hari itu. Berpegang teguhlah kepada rangkaian kata-kata benar yang telah kamu dengar daripadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah perkara baik yang diamanahkan kepadamu dengan Roh Kudus yang berada dalam diri kita. Paulus sedang menderita tetapi dia juga bersukacita ketika menulis surat ini. Dia menggalakkan Timotius untuk melakukan perkara yang sama seperti Paulus sendiri, iaitu peliharalah perkara baik yang telah diamanahkan kepada mereka berdua. Roh Kudus juga telah memberikan harta yang sama kepada kamu untuk dipelihara dan diamanahkan kepada orang lain, iaitu kabar baik tentang Yesus, Juru Selamat kita. Jangan silap kerana ia adalah benar-benar harta, sebab inilah kisah benar bagaimana penyelamat kita Kristus Yesus melenyapkan kematian dan memberikan penerangan tentang hidup kekal selama-lamanya melalui Injil. Sehingga hari ini, kebanyakan orang di dunia tidak tahu kisah ini, tetapi kita tahu dan kita berusaha berkongsi dengan ramai orang. Ini ialah berita yang terbaik, iaitu Tuhan telah turun ke dunia kita yang penuh dengan kematian untuk menyelamatkan kita. Melalui kematiannya, Yesus telah mengalah maut dan melalui kebangkitannya, Dia telah menjadi sumber hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya biarpun yang lemah atau kuat, miskin atau kaya. Adakah berita lain yang lebih baik daripada ini? Ketika menulis renungan ini, saya sedang menunggu keajalan seorang yang saya kasihi. Saya benci kematian tetapi amat bersyukur kerana saya tidak perlu hidup seperti mereka yang tiada harapan. Saya tahu Yesus adalah Tuhan di atas setiap ciptaan dan melalui kematian serta kebangkitannya, Dia telah menebus segalanya untuk menjadikan kita ciptaan baru di mana tiada lagi kematian. Tiada lagi tangisan, kesedihan, penderitaan atau duka cita. Walaupun kita menderita sekarang, kita tetap memiliki harapan kerana kita mempunyai harta Yesus berikan dirinya kepada kita. Kita menjaganya serta berkongsi dengan yang lain yang juga memerlukan harapan yang sama. Kita berdoa, Tuhan Yesus, bantulah kami untuk mempercayaimu dalam kedukaan atau ketakutan. Engkaulah Tuhan yang membangkitkan orang mati dan melindungi kami di dalam Engkau selama-lamanya. Amin.